Mari belajar. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Kalau nak tahu, kita akan belajar tentang uslubus syarat. Assalamualaikum semua. Kumpulan kami terdiri daripada Ustaz Azri, Ustaz Bustamam, Ustaz Hafiz, Ustaz Lutfi dan juga Ustaz Hilmi. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita belajar. Sebagai pengenalan, kita lihat di sini sama-sama jenis-jenis adat syarat ada 11 syarat. Yang pertama an, iaitu jika. Yang kedua izma, iaitu apabila. Yang ketiga man, iaitu sesiapa. Yang keempat ma, iaitu apa. Yang kelima mahma, iaitu walau apapun. Yang keenam mata, bila-bila masa. Yang ketujuh ayyana, bilakah. Yang ke-8 aina, di mana. Yang ke-9 anna, dengan cara apapun. Yang ke-10 haishuha, di mana sahaja. Yang ke-11 ayu, iaitu mana-mana. Baiklah, seterusnya saya akan berikan contoh adat-adat syarat secara ringkas dan selebihnya akan diterangkan secara terperinci oleh sahabat-sahabat saya. Kita tengok syarat ringkas yang pertama. Contoh adat syarat ringkas yang pertama adalah man. Dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu contoh. Ada waman, lepas tu. Tengok pula contoh adat syarat yang guna kalimah ma. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Surah Al-Baqarah ayat ke-197. Ada kalimah wa ma kat situ. Itu adalah contoh-contoh ringkasnya. Selebihnya akan diterangkan oleh sahabat saya. Seterusnya, saya akan berkongsi berkaitan tentang rukun-rukun syarat. Rukun-rukun syarat dalam bahasa Arab terdapat 3 rukun, iaitu yang pertama kita panggil dia sebagai adat syarat. Yang kedua kita panggil dia adalah jumlah syarat. Dan yang ketiga adalah jawab syarat. Sekiranya 3 rukun ini melengkapi, maka jadilah dia adalah syarat. Ayat berkaitan dengan syarat. Contoh ayat yang saya boleh kongsikan adalah seperti contoh in tazakir tanjah. Jika kamu belajar atau mengulang kaji, maka kamu akan berjaya. Seterusnya saya akan mengajar bagaimana cara kita untuk mengi'rabkan ayat tadi dengan i'rab yang paling mudah. Okey, saya akan mengambil contoh ayat tadi, iaitu in tazakir tanjah. Jika kamu mengulang kaji atau belajar, maka kamu akan berjaya. Kita akan mulakan dengan perkataan in. In, i'rab yang paling mudah yang kita boleh buat adalah in huruf syarat. Majzum atau jazam mabni ala sukun. Yang kedua tazakir, berulang kaji atau belajar. Kita boleh i'rabkan dia sebagai fi'il mudhari' atau adalah syarat. Syarat majzum bi in. In itu adalah adat syarat. Kita kembali kepada adat syarat. Dan yang ketiga tanjah, maka kamu akan berjaya. Jadi i'rab yang paling mudah adalah tanjah adalah fi'il mudhari' atau kita akan jawab sebagai jawab syarat majzum bi in. Mudah tak bahasa Arab? Mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang tajuk Iqtirani jawab asyarat bil fa, iaitu jawapan syarat disertakan dengan huruf fa. Apa maksud dia? Maksudnya adalah jawapan kepada syarat, iaitu jawab mesti disertakan dengan huruf fa dalam keadaan tertentu, iaitu apabila ayat jawapan tidak sesuai datang secara langsung selepas alat syarat. Jadi selepas itu, keadaan yang memerlukan fa ada 2. Yang pertama adalah jawapan syarat berbentuk jumlah ismiyah, iaitu ayat namaan. Kita boleh ambil contoh daripada ayat Al-Quran, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaska bihairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, jika dia memberimu kebaikan, maka dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi,
Perkataan fahuwa menunjukkan jawapan syarat dimulai dengan fa kerana ayat tersebut ialah jumlah ismiyah. Keadaan yang kedua adalah jawapan syarat berbentuk ayat yang mengandungi makna pemberitahuan ataupun penegasan. Contoh ayat Al-Quran yang saya boleh beri adalah Bismillahirrahmanirrahim wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maksudnya, apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi digunakan fa kerana ayat jawapan dimulakan dengan inna, iaitu ayat penegasan ataupun kata penegasan. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang dipelajari dapat memberi manfaat.